Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa, channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran, khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Baiklah, kali ni apa cerita? Okey, baru-baru ni ada pelancaran motor yang bakal datang di Malaysia, motor touring kelas pertengahan juga. Ini ya, perang motor tak habis lagi ya. Peluang motor touring kelas pertengahan iaitu motor daripada jenama Brixton. Brixton Store 500. Apa ini motor Brixton Store 500. So kalau kita tengok baru-baru ni dia telah melancarkan harga yang membawa masuk adalah distributor M-Force Ni yang baju aku pakai ni. Aku bukan kerja di M-Force Ni baju percuma saja masa aku pergi dekat motor show tu. Okay, never mind. So masuk kata motor Brixton Touring ADV Adventure 500cc kelas pertengahan dan bawah RM30,000 katanya. Di bawah RM30,000. Tak tahulah termasuk box ke atau tak termasuk box. Tapi apa-apa pun mari kita selami dulu jenama ini. Brixton. Apa jenama Brixton? Jenama ni Brixton. Nama macam Britain Britain. Tapi dia buatan Austria. Austria. Dan kita cerita sikit lah pasal motor-motor di China. Aku dah cerita pun banyak kali pasal nasab keturunan ataupun corporate structure yang mana pasang untuk siapa. Kan? Macam dalam carta ni kalau hampa tengok. So, baru-baru ni juga ada keluar jenama Vogue ni. So, Vogue ni dia pasang untuk BMW. Okay? Sekarang dikeluar jenama dia sendiri, Vogue. Okay? 900 DSX ni. Motor ni pun power nanti kita review. Dan juga ada juga motor yang buat usaha sama CF Motor dengan KTM, dengan Yamaha. Ada juga motor macam QJ Motor membeli jenama. Yang beli bernama Morbidelli. Ada satu motor Morbidelli pun ada baru masuk ke Malaysia juga. Tapi itu 1000cc. Tapi sebenarnya yang tunggu-tunggu yang ni yang 500cc ni yang aku ada pernah review hari tu motor ni nampak cantik mantap Okey. Walau bagaimanapun kita tengok jenama Brixton ni pula. Okay, jenama Brixton ni dia lain sikit. Dia jenama quality control di Austria. Di Austria, di Krems. Austria dia punya design dia punya design semua kat situ lah. Tapi depa nak bagi harga tu jadi kompetitif, lagi murah, depa suruh Chongqing daripada China pasang. So jenama masih lagi belong to KSR Group. KSR Group ni jenama di Australia. Dia suruh China pasang supaya menjadi lebih harga murah dan kompetitif lah. Seperti aku cakap itu, China ni dia kontrol harga buruh, harga pasaran, raw ingredient, raw resources, semualah macam aku dah cerita itu. Jadi, jenama ni Austria dipasang oleh Krems dan founder dia adalah Michael dengan Christian Kirchhoffer. Yang mereka dulu adalah owner. KSR Group ni adalah company daripada Austria di Krems. Mereka ni adalah family, asal usulnya daripada family business. So maksud kata mereka ni design dan sebagainya. Dan mereka ni daripada Austria. Dan mereka hanya menyuruh Chongqing atau Guakin Industry memasang motor tersebut, motor yang ni. Dan yang membawa Brixton distributor adalah M-Force lah. M-Force ni dia bawa masuk banyak jenama dia bawa masuk. Okey, so kita dah tahu apa itu jenama Brixton. Dan kalau kita tengok motor-motor yang jenama Brixton ni yang masuk Malaysia pun ada banyak. Satu-satunya adalah Cromwell Retro. Depa ni Brixton ni berbentuk retro sikit retro. Macam kapal lama tengok dia ada jenama-jenama seperti Cromwell 1200cc Cromwell. Dia ada Sunray Felsberg 150cc dan juga model yang ini yang dikatakan model Crossfire. Crossfire ni dia ada 500XC, dia ada 500X, dia ada 500cc dan dia ada Store. Store 500. So, mereka ada banyak jenama. Dan kalau anda tengok motor ni, Store. Okey, ni yang nak masuk Malaysia ni bawah 30,000 Store. S-T-O-R-R. Jenama apa? Store. Store lah pula. Aduh, macam orang ingat nama ni adalah untuk store simpan barang apa kan? Bukan. Jenama ni
Dia asal usul dia. Okey, kita balik kepada sejarah. Aku telah buat satu kajian lah kat sini kan. Aku pelik juga kenapa Austria ni dia bubuh nama Brixton. Britain macam Britain. Kan? So aku tengok, aku kaji, aku tengok. Rupanya kalau kita tengok Britain ni dia punya pembahagian, dia punya nasab keturunan yang membentuk negara Britain ni, dia ada golongan Saxon, Germanic, golongan Viking. Viking tu daripada Nordic daripada utara yang Viking tu, dan daripada golongan pribumi macam orang asli kononnya lah, golongan Celts, Celtic ni rupanya asal usul Celtic ni adalah daripada Austria, Hallstatt, Austria. So kalau hangpa tengok golongan Celtic ni, macam kalau hangpa tengok cerita Braveheart tu, dia bubuh kala-kala biru kan, dan juga mereka ni terkenal dengan macam ada ahli sihir macam Merlin. Hangpa tak pernah tengok Merlin macam ahli sihir Merlin. Dia ni daripada apa orang kata, cerita-cerita hikayat dongeng masyarakat Celtics. Celtics ni adalah satu keturunan. So kalau kita tengok di Britain, Celtics ni adalah di bahagian Wales, Scotland, okay? Dan mereka pun ada nasab keturunan jugalah macam kita. Macam kat negara Nusantara ni kita ada Melayu, kita ada Jawa, Sunda, Madura, Dayak membentuk satu populasi yang besar Nusantara. Tapi dekat negara Britain sama, daripada Saxon, Anglo-Saxon, dah campur-campur dan Celtic. Celtic ni bangsa dia macam pribumi sikit. Dia ada banyak sihir-sihir, dia ada banyak magic-magic. Dia ada banyak druids. Druids tu macam kata dia punya tok imam ataupun paderi atau ahli tok batin dia lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan itulah dia punya cerita Austria dengan Britain ni aku nak kaitkan. Dan store ni pula, bukan store simpan barang. Store ni adalah Old Man of Store. Nama ni sempena daripada formation gunung ni. Gunung ni menjadi satu ikonik di Scotland, di Isles of Skye. Isles of Skye ni di Scotland. Di mana gunung ni dia kata cerita-cerita hikayat dongeng ahli bunian semua, Brunis ada ni, macam-macam lah hikayat dongeng, kan? Giant punya kaki lah ni, raksasa gegasi punya kaki lah apalah, dan menjadi satu tourism center, orang pergi melawat di sini lah. Store, Old Man of Store nama dia. Moto ni sempena nama tempat ni, sempena nama formation batu ni, dan melambangkan kekukuhan, mantap, melambangkan wilderness. Wilderness tu macam kata hutan mesra alam lah. Dan melambangkan dia punya, apa nak kata orang Kedah kata kahak. Kahak tu macam tak manja, kesak, macam komando, macam Rambo. Lebih kurang lah dia punya, apa kata tak? Marketing fluff tu kan, marketing dia punya tu kan. So melambangkan kuat lah, kuat, tahan, cuaca semualah. Dan moto ni mengambil sempena nama Store, STORR, benda ni lah. Okay, harap semua faham. Jadi Store ni sebenarnya model line dia Crossfire. Crossfire macam aku cakap tadi ada banyak. Dan kalau kita tengok, jom. Motor ni jom kita tengok dia punya design dulu. Jangan kita tengok spek dulu. Okey, kita tengok dia punya spek. Dan motor ni kalau kita tengok dia adalah displacement dia 486cc, parallel twin cylinder, parallel twin, dan menghasilkan 43 Nm torque pada 66,750 rpm dan menghasilkan horsepower 47.6 horsepower pada 8,500 rpm. Dia double overheaded cam shaft, okay, 8 valve, dan dia ada 6 transmisi lah macam biasa. Dan dia ringan lah. Tengok curb weight dah 190 kg. Okay, dia adalah agak ringan. Tetapi seat height dia agak tinggi, 839 mm, dan ground clearance dia pun agak tinggi. Maksud kata ni off-road cantik. Dan design dia kalau hangpa tengok, memang mantap . Dan dikabarkan dia punya fork suspension depan adalah daripada KYB, Kayaba, tapi belum confirm lagi yang nak masuk Malaysia ni. Dan dia upside down fork. Dan dia punya fuel capacity 16 liter. Dan dia ada
dual channel ABS Bosch by Bosch, dan dia tidak ada traction control lah. Dia tak ada traction control. Dan tayar depan adalah 17 inci dan tayar depan adalah 19 inci dan tayar belakang adalah 17 inci ya. So serba sedikit lah dia punya spek kan kalau hangpa tengok. Dan okey motor ni kalau hangpa tengok memang mantap lah. Cuba kita tengok dia punya design di sini. Kalau hangpa tengok tu dia punya swing arm tu, memang aku berkenan ni. Swing arm ni macam Benelli dulu. Tengok ni, dia ada macam rangka, dia ada macam kerangka. Dia punya shape tu tengok. Macam yalah, melambangkan ringan, melambangkan industrial, kan? Dan tapi kalau hangpa tengok lagi dia punya exhaust ada yang macam ni. Ada yang exhaust aku tengok naik ni terangkat pula. Yang duduk atasnya aku rasa dah modi kot. Dah modi. Maybe dah modi kot. Tapi tak tahulah macam mana yang mana nak masuk Malaysia. Tapi memang dia punya design ni memang agak mantap menarik. Okey. Dan kalau kita tengok dia punya bahagian depan tu, bahagian depan ni lampu dia macam retro sikit bulat macam Cyclops. Mata satu dia macam, tapi tengoklah macam ada orang pakai macam ni lah, ahli sihir tadi, druid ni. Aku tengok, tak tahulah mata aku tengok macam mana. Dia ada macam, ada pakai macam hoodie macam hoodie kat depan tu. Dan dia punya logo ni memang aku berkenan lah. Logo ni macam adventure lah. Logo ni macam kompas, north, south. Okay. Dan kalau hangpa tengok dia punya design lagi dia punya TFT TFT dia cantik. Dia ada bentuk apa ni aku tak tahulah, nak kata bentuk macam mana. Memang cantik TFT dia. Dan juga dia punya seat dia nampak macam ada macam leather kaki sikit kakis. Ni yang dia punya. Ni warna hijau. Dia ada dua warna. Satu warna sage black green ni tak salah aku. Satu lagi adalah background black. Dia panggil background black. Kalau kedua-dua warna ni memang cantik. Dan harga dia, itu yang penting. Harga dia below 30,000. 30,000. Tapi kena tengok juga 30,000 tu macam mana? 29,000 ke? Atau 25,000 ke? Kan? Kalau 29,000 nak dekat 30, tolak campur 30 on the road pun 30,000 plus lebih lah. Kalau kita ambil loan, lebih kurang je ambil yang CF Moto 700 MT tu. Aku tengah banding kan sebenarnya ni. Yang store ni dengan MT 700 MT tu. 700 MT tu 700cc 600cc harga dia 33,000. Yang ni harga below 30, kita tengok macam mana. Kalau 29,000 loan kalau 7 tahun lebih kurang 500 lebih juga. Kan? Kalau dia 25,000 ke bawah, 23,000 ke bawah, loan 7 tahun 300 lebih. Yang ni mantap. Kalau harga dia 25k ke bawah, mantap lah nak buat motor. Buat apa? Buat lenjan lah. Apa lagi motor macam ni memang pergi adventure. Kalau apa tengok design dia. Tengok ni. Boleh letak soft bag. Ni ada, aku tengok ada orang letak bag kat depan ni. Tengok kat celah ni ada orang letak bag. Dia boleh, memang mantap lah tengok motor ni. Dan dia ni macam simple sikit lah. Dia tak ada traction control. Tapi ada ABS. Cukup. Bagi aku ABS ni cukup. Traction control ni dia macam extra aja. Dia macam bonus. Jadi macam mana abang-abang di luar sana? Makin pening Makin pening. Motor ni dah lah macam retro kat depan tu. Nanti kita tambah ada lampu lagi kat depan. Dia jadi macam industrial. Memang motor ni cantik lah. Kalau dia harga 25k ke bawah, lagi cantik. 500cc. Tiap-tiap bulan banyak 300 lebih 400 je. Membandingkan kalau 29, 28 macam tu. Okey jugalah. Tapi kita ni kan banyak orang baik beli. Baik beli 700 MT, 600cc kan, walaupun comparison tu agak lain. Satu mantap di highway, ni mantap aku rasa dekat off-road juga ni, dan juga highway pun okey kan. So macam mana? So macam mana kita pun tengoklah dulu macam mana. Dia motor ni belum keluar lagi, nanti nak sampai itu dah dia motor store 500cc kan. Bagi aku motor ni agak menarik kalau kita tengok dia punya design dan sebagainya. Begitulah ulasan ringkas aku. Tapi ada satu lagi yang aku nak berpesan sebagai pengguna.
motor ni Brixton ni jenama dia belum lagi kuat di Malaysia kan. Dia kata confident level harga dia, resale value dia akan tak berapa ada. Okey, ni terus terang aku cakap. Bila kita nak beli motor-motor macam ni tak tahulah pendapat aku dan nasihat aku nak nasihat kepada pengguna, abang-abang luar sana yang nak beli ya. Bila kita beli motor macam ni, contoh macam motor Cromwell, Brixton, brand ni 1200cc ya. Store macam ni, kita mesti pastikan kita punya minat dekat dia punya design tu lama. Jangan cepat jemu dan nak jual. Maksud kata, beli pakai sampai lunyai. 5 tahun. Let's say, loan 5 tahun, loan 7 tahun. Pastikan kita pakai puas hati. Okay, puas hati. Jangan kita beli, kita okey kan motor ni tak boleh. Motor-motor macam ni dia contohnya motor aku tengok ni Cromwell yang tengok di sini. Okey. 1200cc harga dulu jualan banyak ni. Nampak? Sekarang harga jualan dia macam ni. 40 lebih saja. Dulu 50k lebih, sekarang 40k lebih. Dan baru-baru ni dalam Facebook ada orang nak jual. Ni ads aku tengok lah dalam Facebook. Harga dia jatuh teruk sampai macam ni. 20 lebih k ya. So, maksud kata bila kita nak beli motor-motor macam ni, kita mesti pastikan kita puas hati. Lama kita memang apa orang kata tu, jangan cepat jemu lah. Sebab nak jual balik tu memang harga dia setiap bulan kita kena bayar bank balik. Itu je nasihat aku lah. Dia bergantung kepada diri sendiri ya, motor ni. Sebab benda ni, benda ni sebenarnya bukannya motor ni dijual. Maksud kata, kalau motor ni resale value dia tak ada, bukan masuk kata motor ni teruk. Ini adalah sentimen harga. Dia macam spekulasi. Ni ekonomi pula. Duk sembang teknologi ni, sembang ekonomi pula. Contoh macam motor RZ tu. RZ kan, dia main macam kata, manusia bila, bos barang ni rare. Dia rasa macam, dia rare. Alamak, supply tu dah kurang. Dia rasa macam demand tu tinggi. Satgi aku tak beli ni, satgi habis ni. Manusia dia macam tu. Macam diskaun lah. Benda kita tak nak pun kadang-kadang diskaun nanti nak habis ni. Nak kena beli. Manusia dia macam tu. So ini dinamakan spekulasi harga. Bila hype orang bubuh semua barang nak naik kan. Ni bagus ni kan. Dia price resale value tu jadi tinggi lah. Okay? Spekulasi harga. Contohlah juga macam motosikal Brixton ni. Mula-mula kita tengok macam ni aja. Satgi kita tengok, manalah tahu kan. Orang tengok aku punya channel ni kan. Jadi viral ke apa ke aku tak tahu. Channel ni orang dekat Malaysia semua viral. Semua nak beli Brixton. Brixton contoh. Lepas tu ada juga pelakon-pelakon. Hero-hero Malaya. Duk beli juga motor ni. Naik. Dia jadi demand tu jadi tinggi. Supply tu jadi kurang, harga dia tinggi, resale value dia tinggi. Itu aja, bukan sebab benda ni teruk. Tapi macam motor Cromwell tu, memang cantik punya retro. Aku rasa harga berpatut tahan 40 lebih, 1200cc. Brand ni juga quality control dia daripada sana. Alright. So begitulah serba sedikit. Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan Motor dan Touring. Okey, untuk segmen makanan, jom tengok aku pergi Melaka, aku pergi Malakah. Malaikat apa nama dia ni, yang by Gula Cakery ni. Tempat ni cantik cantik ya. So Malaika by Gula Cakery kat Melaka, betul dekat hulu Melaka ni ada masjid yang paling lama kat situ yang dibina oleh Belanda. Jom mari kita masuk. Ya, sebenarnya ini raya baru-baru open house Banyak raya, puasa sebulan, raya pun sebulan. Dan ni masuk dalam dia punya ni, kami nak cari kek lah. Aku nak cari kek. Di sini dia punya expertise dia adalah kek lah. Kek ada macam di sebelah ni ada macam restoran Mexico. Owned by orang yang sama, owner yang sama, El Ocho tu. Mexico tu maksud kata ada tacos, burritos, semua tu lah. Wrap tu kan. Dan tempat dia dia design good vibes. So sini Mexico tapi dia bersebelahan saja. Tempat ni owner yang sama dengan Gula Cakery. Dan kat sebelah sana aku yang ada pintu balik. Yang belah sana ni ada macam
Jual aiskrim juga tak salah aku. Jom kita masuk ke sebelah sini pula, di belakang saja check out. Tempatnya bersih, cantik dan unik. Dia unik. Dan di sini di sebelah aja El Ocho dengan Malaika. Owner sama. Ni dekat Shah Alam pun ada, kat Setia Alam ni. Dia pun Andra by Andra kot. Mana dia punya nama brand. Tengok dia punya design. Dia buat macam outdoor sikit. Ada pavement tempat ni. Cahaya matahari boleh masuk. Ada pokok-pokok bunga. Cantik desainnya. Dan di belakang ni ada tempat function room. So motor boleh masuk dalam 8 biji kot. 8 biji motor besar boleh park ke depan. Manager tu habaq kat aku tadi. So apa boleh lah buat sini. Jumpa-jumpa meeting. Dia betul-betul kat tepi masjid yang lama tu, yang dibina oleh Belanda, Pekalan Hulu Melaka, dekat dengan sungai kan. Depan sungai yang ni ada jual aiskrim. Dan itulah dia Malaika. Dan dia punya menu biasalah, dia punya ni ada Asian, ada burger, ada western. Western tu taco Mexico tadi lah. So ada yang aiskrim. Dia punya kek memang sedap . Paling mantap sekali dia punya ni kek . Aiskrim pun homemade. Dessert, drink, so dah jemur makan lemang semua ni malas ni. Tak ajar nak rasa-rasa kan. Drink saya soda, lama itu puasa kan. Rasa kopi semua ni. Menarik lah. So di sini bolehlah datang beramai-ramai bikers. Ni dia punya brand dah, Gula Cakery. Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan Motor dan Touring Malaika Cafe. Okey, jumpa lagi .